Jek, ni dalam ni ada bangun. Kawasan penempatan. Dia jadi kawasan tak ada air. So sekarang yang penduduk-penduduk ni sebahagiannya dia atau kampung baru Kesedanan. Sebahagiannya macam umur. Kawasan dia masih ada. Masjid Lama Kampung Macap yang dahulunya dikenali sebagai pusat ibadat ini sebenarnya menyimpan cerita yang tersendiri. Sebenarnya masjid ini adalah salah satu bukti bahawa terdapat penempatan di dalam air seperti yang kita lihat sekarang ini. Di sini dahulu ia telah dipindahkan bagi membina empangan durian tunggal. Dan yang istimewa ini tentang masjid ini adalah kerana terdapat satu makam yang dikenali sebagai makam Tok Macap yang mengikut kepercayaan sesetengah masyarakat mempunyai aura yang luar biasa. Ini memang tempat ni memang unik lah kan. Kalau tempat ni tak dijaga, saya rasa memang masyarakat akan datang pun tak tahulah benda ni wujud kan. Ini daripada ulama dululah kan. Dia yang buat benda di tempat ni. Jadi hingga sekarang lah. Yang paling unik sekali tu dia boleh bersama pula dengan kaum lain. Ada wujud kan masjid ni. Sampai dia boleh berderma sama-sama tu. Tu yang hebatnya tu. Air surut nampaklah. Nampak. Air naik sampai sini. Oh, Ni tengah surut ni. okey. Air mata dalam ni tak hujan. Dia naik sampai sini. Dia ada dua tingkat tangga ni. Oh, Lepas tu dia ada tinggi. Lepas tu turun lagi. Baru jumpa tu tiang ke atas tu. Kita kalau kejap-kejap dia kan 12 kaki kan. Turun 12 kaki tu awal lagi lah. Tu waktu kering dulu lah. Pernah berlaku tahun 80 lebih tak lah. Waktu kering total dulu lah. Kan? Jadi nampak lah tu jalan dia nampak ini yang apa Dewan Makan punya tiang tinggal tiang je lah. Diorang dulu macam satu kerajaan yang besar lah. Pasal di bawah sana satu dewan, ada dua dewan untuk Dewan Makan. Diorang ada buat majlis keramaian macam tu lah. Melepaskan hajat masa tu. Tu sebabnya banyak kurapat juga lah yang berlaku dulu. Sampai sekarang kalau kita diam kan dia memanglah ada untuk dia cari-cari benda-benda yang terlarang ni kan. Pernah jumpa pun? Nak cari keris ke, nak cari emas ada lah dia kata dalam tu lah. Kalau kita diam kan tak mengarat dengan benda-benda kurapat-kurapat. Kat mana cik keris tu? Dia ada lah ilmu gaib dia tu. Pada sekali tu yang cik penjaga tu. Dalam masjid ni dia kata ada barang dia nak songkit orang tu. Asal dia kata dia nak tidur sekejap je, dia nak buat menajat ke apa benda kan. Dah dapat benda lain, ada nampak alamat apa kan kau pergi gali tu. Ada emas dia kata. Jadi buat masa sekarang pihak Jaim dah benteras lah benda tu. Dan ada juga penjaganya lah, Masitah lah yang jaga kawasan sini. Jadi kata orang dah selamat lah keadaan tu kan. Kita berharap lah pada masa akan datang anak-anak cucu kita pun dapat melihat benda ni dan tahu sejarah asal usul kampung ni. Dan juga benda ni terjagalah.